para ulama yang akan mengingkari tokoh-tokoh bid'ah. Ketika mana dia adalah ulama ahli sunnah, maka dialah selayaknya untuk membantah tokoh-tokoh ahli bid'ah. Lebih orang kata apa, lebih tepat, ya, lebih kena pada cara dia, berbanding kalau seorang penuntut ilmu, apatah lagi yang baru di peringkat awal, yang masih lagi orang kata masih lagi bertatih, tiba-tiba dia nak membantah seorang tokoh ahli bid'ah. Siapa agaknya yang akan terkena bahana dia, yang akan lebih tertewas, ya, semestinya si kerdil yang nak membantah tadi tu, ya. Ditambah lagi orang ramai takkan dapat terima, ya. Orang ramai takkan terima. Kau siapa kau nak bantah ini? Syekh kabir, al-allamah, al-faqih, mufti ad-diyar, al-alam, ya, dan sebagainya. Pengikutnya ramai, kau siapa? Ya. Jadi kebijaksanaan menuntut supaya kita berhati-hati. Baik.